Siapa yang ada target nak langsaikan hutang dengan simpanan emas, boleh target untuk ada sekeping 50 gram dan sekeping 100 gram. Gold bar 50 gram hari ini harganya sekitar RM23,000 dan gold bar 100 gram berharga sekitar lebih kurang RM47. Kenapa simpanan untuk langsaikan hutang lebih berbaloi kita simpan dalam bentuk emas? Sebab simpanan dalam bentuk emas lebih susah nak bocor dan memberikan keuntungan dari kenaikan harga emas setinggi 10% setahun. Yang kedua, emas 50 gram ni spread value-nya rendah, sekitar 7.5%, dan spread value bagi emas 100 gram sebanyak 7% sahaja. Maksudnya, kedua-dua emas ni memberikan keuntungan yang lebih banyak berbanding dengan saiz emas yang lebih kecil macam gold bar 10 gram dengan kadar spread value sekitar 9%. Dengan Public Gold, kita boleh menabung emas sikit-sikit dalam akaun emas Gap Gold Accumulation Program sehingga capai berapa target emas yang kita mahu. Cukup gram dalam akaun, boleh keluarkan emas tersebut kepada fizikal. Bagi emas 50 gram dan 100 gram ni, perlu buat temu janji di cawangan Public Gold berdekatan untuk kita ambil emas tersebut di sana. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, saya Ilham Deli aktif dalam rangkaian J100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i. Bersedia nak menabung dalam akaun emas Gap hari ini? Boleh klik link bio, saya bantu sebaiknya insya-Allah.